Pelakon Fauzia Nawi mengucapkan terima kasih kepada Oji Ahmad Daud yang mengirimkannya juadah berbuka puasa. Ibu Fauzia Nawi berkongsikan perkara itu di laman IG-nya. Katanya, Alhamdulillah, baru saja terima kiriman juadah berbuka dari Oji Ahmad Daud. Oji memberinya juadah tahu goreng Singapura dan sambal goreng. Dia pasti rasanya memang sedap. Air tangan primadona seniwati Fauzia Datuk Oji Ahmad Daud memang enak. Macam masakan mak-mak kita yang special. Tambah Ibu Fauzia lagi, yang nak tahu apa rasanya, sila order dan beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini dapat saya ada rezeki daripada OG Food Biz Global. Yang ini dia punya yang paling famous lah. Antara yang paling famous ialah dia punya tahu goreng Singapore. Tahu goreng Singapore. Okey, dia hantar untuk saya, dia kata untuk saya dan juga adik saya. Dia hantar 2 sekali. Nak cakap pasal sedap tak sedap tu nanti. Tapi saya tahu dah sedap. Memang sedap. Kan? Saya tahu memang sedap. Dia pandai masak. Memang air tangan orang lama. Masak pandai. Dan juga yang ini adalah sambal goreng. Sambal goreng panas lagi lah. Okay? OG Food Biz Global, terima kasih banyak kerana hantar juadah untuk berbuka puasa kepada Mama. Dan Mama ucapkan selamat berpuasa, moga bisnes makin bagus, rezeki melimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin.